Belah parut dia, pasang jaring situ sampai seberang tu. Bawa situ. Yang aman di Kuching ditemui oleh pasukan mencari dan menyelamat SAR pagi tadi dalam keadaan tidak sempurna. 4 jam setelah disambar buaya, mayat seorang tuai rumah ditemui penduduk kampung 10 meter dari kali terakhir dia dilihat. Mata buaya ni, dia merah, lepas tu kuning, dia tak ada perbezaan sebenarnya. Dia kalau kita suluh dari pandangan tepi ya, mata dia akan nampak kuning lah. Tetapi kalau dia menghadap ke kita, mata dia akan berwarna merah. Kemudian kita menentukan saiz buaya berdasarkan kepada mata dia. So kalau kita suluh sungai pada waktu malam, kalau mata dia kecil itu adalah buaya besar. Kenapa mata dia kecil? Sebab mata dia telah pun diselaputi oleh lemak-lemak dia lah, dan hingga menutup mata dia tinggal sedikit. Kemudian berbeza dengan anak buaya, dia masih terjegil macam tuan besar. Itu bukan buaya besar, itu adalah anak buaya lah. Tapi untuk buaya dewasa ni, mata dia kecil kalau kita suluh. Ini adalah betina. Ada perbezaan di telinga mereka lah. Yang ni dia agak bulat. Kalau yang jantan tu dia seakan-akan tanduk. Dia agak tinggi sedikit lah. Ini betina dia. Kita zoom lagi. Okey. Itulah cara untuk kita membezakan buaya betina dan juga buaya jantan. Selain daripada tu, kita boleh guna metod dari segi saiz lah. Sebab buaya betina ni dia tak berapa besar sangat. Ini saya anggarkan lebih kurang dalam 13 ataupun 14 kaki panjang. Yang jantan ni dia lebih boleh membesar ataupun panjang sekitar dalam 16 ke 17 kaki macam tu. Kita beredar. Ni dia punya suasana dia kalau air tengah surut lah. Dan kalau hari pasang, tempat ni akan dipenuhi oleh air lah. Kita beredar. Lepas saya zoom dan tengok anatomi ataupun fizikal buaya ini adalah buaya dewasa. Merupakan buaya betina lah dari bentuk dan anatomi buaya ini. Di sini saya pernah terbangkan drone sebulan yang lepas, baru lagi, dan di situ saya melihat ada seekor buaya yang berwarna hitam. Saya perkirakan mereka adalah pasangan di kawasan ini. Tetapi ketika saya terbangkan drone ni pada hari ini, saya tak melihat buaya yang hitam tu. Saya hanya menemui buaya ini. Dan ini adalah buaya betina. So saiz buaya betina ni lebih kecil sedikit daripada buaya jantan. Untuk saiz buaya betina, paling besar ataupun dia punya panjang dia sekitar dalam 12 ke 13, lebih kurang dalam 3 meter macam tu kalau dia besar. Tapi jaranglah dia mencapai saiz 3 meter. Untuk yang jantan, dia boleh cecah dalam sekitar 15 kaki ke 16 kaki macam tu. Jaranglah nak besar, jumpa yang besar macam bujang senang dulu. Dulu bujang senang tu, yang buaya yang digelar sebagai bujang senang tu, dia punya panjang sekitar dalam 19.3 kaki. Dia tu panjang sebenarnya, tapi hujung ekor dia macam ada satu pergelutan yang membuatkan saiz dia tak tak panjang. Sebenarnya kalau ikutkan ukuran dia lebih kurang dalam 20 kaki lah. Jadi kita langsap je. Baik, ini adalah buaya betina. Okey, dia dah tenggelam dah.